Hai, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Ami nak kongsikan satu menu yang memang membuka selera, iaitu daging bertulang masak kicap berkuah macam ni. Tengok tu, dagingnya empuk, kuah kicapnya pekat dan beraroma dengan rasa manis, masin dan pedas. Cukup seimbang. Bila kuahnya meresap ke dalam daging bertulang, memang setiap suapan terasa. Begitu sedap. Menu macam ni paling best dimakan dengan nasi putih panas. Tambah sedikit sambal atau sayur di tepinya, memang boleh bertambah nasi. Kalau anda peminat masakan daging berkuah dan penuh rasa, jangan ke mana-mana. Jom kita masak bersama-sama sampai siap. Mula-mula panaskan minyak. Kita masukkan 2 biji bawang besar. Tumis bawang besar ni. Sambil tu kita bolehlah masukkan setengah biji tomato yang telah dipotong-potong. Kalau tomato tu kecil, letak sebiji lah ya. Kemudian kita masukkan 2 cm halia dengan 7 ulas bawang putih yang kita telah tumbuk. Kasar-kasar pun tak apa. Kita tumbuk, kemudian kita masukkan dan tumis sekali semua bahan-bahan ni sehingga keperangan macam ni. Perlu perang macam ni baru kita dapat masakan yang sedap hingga ke tekak kita ya. Bila dah tumis macam ni, sekarang kita masukkan cili kisar kering. Cili kisar ni terserahlah, kalau nak masukkan lebih pun boleh je. Tapi saya masukkan dalam setengah cawan sahaja. Tak nak pedas sangat lah. Tapi kalau siapa yang suka pedas tu, boleh lebihkan. Kemudian kita tumis lagi sampai dia pecah minyak lah ya. Bila dah pecah minyak, sekarang bolehlah kita masukkan daging. Saya masukkan daging tulang campur dengan daging yang ada lemak-lemak sikit lah ya. Barulah sedap masak kicap kita. Yang ada tulang ni dia akan bagi perasa pada masak kicap kita. Kita tumis, gaulkan dengan cili yang kita dah masak tadi itulah, bawang-bawang ramuan yang kita dah masak tadi tu. Kemudian bolehlah kita tutupkan periuk kita, kecilkan api sekejap, kita masak dengan bahan-bahan tersebut. Dalam 10 ke 15 minit, bolehlah kita buka dan tengok. Dah sebati dan jus daripada daging tu pun dah mula keluar. Ini penting kalau jus daripada daging tu keluar, rasa kuah nanti cukup sedap. Sekarang kita boleh tambahkan air secukupnya sebab kita nak rebus daging ni sampai dia empuk. Tapi kalau ada pressure cooker tu lagi bagus. Masukkan pressure cooker terus macam ni dan masaklah sampai daging tu lembut. Dah lembut dah daging kita. Sekarang bila dah cukup lembut macam ni, barulah kita nak masukkan kicap. Kita pakai kicap manis ya. Kita tak pakai garam sebab kicap dah cukup masin rasanya. So kita letak setengah cawan kicap dahulu. Kemudian kita adjustkan rasa dia nanti. Kalau perlu kita tambahkan lagi kicap ataupun garam. Tapi setakat ni saya belum nak letak garam dululah. Saya masukkan setengah cawan kicap dahulu. Kita gaul, tengok macam mana keadaan dia. Kalau terserah pada puan masing-masing, kalau perempuan nak cair lagi, boleh tambahkan air lah ya. Tapi saya rasa dah macam ni sederhana pekat dah cukup sedap. Okey, kita tambah sedikit lagi kicap. Sekarang kita adjustkan warna dia, rasa dia. Lepas dah letak kicap ni, kita tutupkan periuk kita sebentar lagi bagi meresap kicap tu ke dalam daging. Bagi dia sedap sikit lah ya. Dalam 5 ke 10 minit. Kemudian bolehlah kita buka dan rasa bahan-bahan dia lah. Dah hampir siap dah ni. Kita dah boleh rasa dan untuk penambahan kita boleh tambahkan sebiji tomato, kita potong 4 ke, kita potong 6 ke. Lepas tu kita tambahkan lagi tomato. Tomato ni berkhasiat ya. Bila dia masak, dia sangat baik untuk kesihatan badan kita. So kita lebihkan tomato dalam masakan kita untuk beri khasiat yang seimbang untuk badan kita. Bolehlah rasalah ya.
masin dia, garam dia dengan manis dia. Manis dia sebab kita pakai kicap manis tadi. Cukup sedap. Masakan ini walaupun nampak agak simple, tapi puan-puan kena cuba makan dengan nasi panas. Memang sangat menyelerakan. Puan-puan perlu cuba resipi dari dapur Ami, masak kicap berkuah. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.